Okey, baik. So sekarang ni kita nak jahit bahagian yang tertulang belah dalam dia dulu. So yang ni mudah je. Letak je satu, bismillahirrahmanirrahim, letak je satu tapak tu. Lepas tu kita jahit je. Macam tu je. So dia yang ni dia tak ada masalah apa. Okay, kita cuma jahit yang tu. Sekejap lagi mudah. Kita nak masukkan dia setengah inci saja. Nampak tak? Dia dah jadi macam tu kan? Okay. Okay. Okay, jom. Nak jahit tertulang bahagian yang besar ni kan. Okay, so dia ni kita buka dia dulu macam ni. So kita jahit satu tapak. Satu tapak. Lepas tu nak sampai dekat bawah ni kena hati-hati. Kita takut dia terlajak. Okay. Lepas tu dah sampai kat ujung. So yang ni kita lipat balik dia pergi ke sana. Okay, jahit. Ni. Gitu. Okay. Okay, yang ni kita jahit sampai ke atas. Ni cara Awi lah. Bagi dia elok. Kita jahit dia sampai ke atas. Okay, siap. Okay, bila dah siap macam ni kan, kita ambil baju bahagian depan. Ni bahagian depan. Ni senang je. Tapi dia kena tengok bagi betul-betul. Tengok bagi betul-betul sebab dia mudah. Nampak tak? Ambil tertulang dulu. Ambil tertulang hak kecil dulu. Ni. Ambil tertulang hak kecil dulu. Hak yang apa nama orang panggil, hak keras tu bagi dia duduk atas. Hak keras bagi duduk atas. Buka. Buka. Sebab tu kita jahit dulu tau ni. So dia buka dulu, dia pun mudah. Buka. Lepas tu kita ni sumbat dia ni. Adik fokus tak adik? Bagi besar sikit adik. Okay, sumbat dia ni. Tu macam setengah. Kita nak bagi dia masuk setengah inci je. Kita nak bagi dia masuk setengah inci. Okey. Dah dia masuk elok macam tu kan? Macam tu. Kita letak dulu ke atas. Bagi tapak tu pegang. Lepas tu kita bawa masuk dia. Macam tu. Okey. So untuk tadi Abi baru teringat, Abi bagi dia lebih suku macam tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cak benang ni dia duduk mana? Okey, bagi dia terbenam dulu jarum. Jalan sikit atas ni tak payah bermati lah. Atas tu tak payah bermati. Okey, lepas tu kita buka. Adik bagi nampak panjang sikit adik. Nampak tak sampai kat ni? Ni. So Abi bagi dia masuk setengah inci. So, kita boleh nampak je ni setengah inci. Setengah inci. Setakat mana setengah inci tu? Okey. So dia dah apa? Orang panggil, dia dah kemas elok lagu ni. Lepas tu kita jahit. So nak jahit ni Abi kena tolak sikit lampu tu sebab dia silau. Dia silau, mata Abi tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah. Okay. Lekat tak adik? Lekat. Lekat tak? Lekat? Lekat tapi ni dia lagi sikit. Mana? Sikit dia jatuh bawah. Jatuh bawah?
Tapi dia dekat lah. Dekat je. Semua kena naik balik tu. Sekejap. Tak boleh ke tu, dek? Sekejap. Sekejap Abi buka balik. Sebab okay nah. So kita dah bubuh kat situ kan. Okey, kita dah bubuh dia kat dia situ. Bagi dia lekat dulu kat tapak tu. Lepas tu kita yang ni bahagian bawah dia ni kita sumbat dia. Kita bagi dia setengah inci. So kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lagi kita tolak ke tengah sikit supaya nampak tak adik? Dah tu. Okey, dia dah lekat dah nah. Okey, so yang ni sama juga. Dia sampai ni kita bawa turun dulu. Nampak ni tang ni. Kat bucu ni. Ni bagi dia setengah inci masuk. So kita pun ni ratakan dia elok-elok. Okey, yang ni bahagian sebelah lagi. So kita nampak dia macam setengah inci. Okey. Okey, lepas tu kita pegang bawah ni. Atas bawah tu kita kena pegang sekali. Nampak ni Abi tarik yang bahagian bawah dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Merah ni kalau kita sulam dengan colour hitam mesti cantik ke. Okey. Kita sampai kat situ baru kita tu apa ni? Pemati dia sikit. Okey, lah ni kita nak jahit pula sebelah lagi. Untuk sebelah lagi ni macam tu sungguh jugalah. Belah ni lebih suku, belah ni pun kita lebih suku. Patutnya tak lebih pun tak apa. Okey. Ni ambil yang ni pula. So kita letak bawah dia. Ni buka kan. Buka. Ni kita letak dia setengah inci macam tu. Macam tu. Lepas tu kita tutup. Okay. Lepas tu kita buat naik sikit bagi sama kiri kanan tu. Belah ni kita buat naik. Belah ni pun kita buat naik dia. So belakang ni. Okay. Kita bagi dia jarum tu terbenam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Okay. Sudah jarum tu dah terbenam. Baik masa kita tinggal lagi berapa dek? 5 minit saja lagi. 6 minit saja lagi. Okay, so anda boleh check out sekarang. Okay, so untuk yang ni pula kita letak bawah ni. Bagi dia masuk setengah inci juga. Okay, so kita ratakan. Kita ratakan macam ni. Okay, so dia kemas elok kan. Lepas tu kita tak jahit. So Abi jahit dia macam kasar sikit. Sebab Abi takut dia tak lekat. Okay. Okay, bila dah macam tu kan, nak sampai kat situ, kita angkatlah tapak ni sikit. So atas ni kita bagi dia sama. Atas ni kita bagi dia sama. Macam tu. Macam tu kan. Okay. Macam tu. Lepas tu yang bawah ni kita ni letak dia bagi elok-elok. Sebab tu kita kena gosok dulu ni bahagian tengah ni. Kita gosok dia dulu. Gosok dia. So yang ni dia duduk elok-elok macam tu. So kita nak jahit dia. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni Abi pegang. Tu. Okay, nak sampai kat bawah tu kita kayuh dengan tangan. Okay, naik pula buat ni. Sikit lagi. Lepas tu kita terbalikkan kot ni. Okay, lepas tu kita naik ke atas. Naik ke atas. Sepatutnya tadi kita tanda lah 2,5 kan. Tapi tak apa ni Abi khabar dia. Yang tu dia sampai kat situ. So kita bagi dia tinggi sikit. Macam tu. Baik. Takut dia terjun. Okay. Lepas tu kita kalih kat sini. Kalih. Bagi dia sama elok-elok. So kita jahit main kot ni. Lepas tu dekat nak sampai hujung tu kita ni
Orang panggil apa? Kayu dengan tangan. 1, 2, 3. Kayu dengan tangan. 3 mata tu dia jadi satu tapak. Ataupun dia jadi, kita panggil apa? Dia jadi apa tu? Satu suku inci. Okey. Baik, so siaplah kita jahit tertulang. Siaplah kita jahit tertulang. Okay, so ni lah tertulang kita. Macam tu kejadian dia. Okey. Tu. Saja we buat bagi dia labuh sikit. Dan yang ni bahagian dalam dia macam tu. Okey. Okey, baik. So siap kita jahit.